Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat petang, selamat malam saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah saya rasa mungkin akan bertambah lagi sahabat-sahabat kita. Jadi salam perkenalan daripada saya. Mungkin ada yang baru pertama kali bersua dengan saya. Jadi untuk malam ni, special untuk malam ni adalah kita akan membincangkan tentang satu topik yang saya rasa topik ni macam dia topik yang baru juga. Dan saya rasa ramai orang pun tengah explore, iaitu satu topik yang diberi nama Google Flow. Jadi untuk Google Flow ni dia adalah seperti namanya, dia adalah milik Google dan juga dalam Google ni dia ada banyak tempat-tempat ataupun platform untuk hasilkan video. Jadi salah satunya adalah Google Flow lah. Dan saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun pernah guna mungkin video view dalam Gemini, mungkin ada yang pernah guna Google Vids dan sebagainya. Jadi untuk malam ni kita tengok Google Flow. Sesi kita tak lama sebab sesi Santai Rabu ni selalunya dia adalah demo dan juga tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, tonton dan cuba sendirilah di rumah. Jadi dia bukanlah seperti bengkel, dia lebih kepada demo. Mungkin kita akan habis dalam 30 ke 45 minit macam itulah. Dan untuk hari ni saya kenalkan diri dulu. Saya ada yang baru. Jadi nama saya Nosha ataupun nama pena saya Syakam. Saya merupakan pensyarah dalam bidang kejuruteraan mekanikal, tetapi dalam masa yang sama juga saya juga merupakan seorang penulis dalam bidang kreatif, terutamanya cerpen. Jadi idea saya adalah kita bawa kreativiti dalam education lah. Jadi siapa yang pernah ikuti bengkel ataupun pernah bersama kelas yang sama dengan saya mungkin pernah tahu saya seorang penulis dan banyak yang apa yang saya buat ni lebih kepada kreativiti dalam pengajaran lah. Jadi saya juga ada create satu grup nama Komuniti Pendidik Moden. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pun dah dalam grup tu, dalam grup WhatsApp tu. Mungkin kurang aktif dalam sebulan dua ni sebab mungkin tak seaktif macam dulu sebab ada sikit kekangan waktu dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba gerak-gerakkan lagi lah. Tapi kita punya sesi Santai Rabu ni tetap, Alhamdulillah, tetap lagi berjalan 2 kali sebulan. Jadi untuk kita dah mula pada bulan, dah lama, dekat setahun dah. Saya rasa 30 Julai ke 31 Julai. Julai lah, kalau tengok yang Canva AI tu, 30 Julai. Rasanya tu kita punya sesi first kita. Jadi sekarang ni dah 9 atau 8 Julai. Maknanya dah dekat setahun lah. Kita buat ada 24 episod. Kalau tuan-tuan tengok ni, episod yang ke-24. Okay, episod yang ke-24 pada hari ni. Maknanya dah 24 minggu. Maknanya 2 kali seminggu. Setahun lah. 52 minggu kan, lebih kurang lah. InsyaAllah untuk malam ni kita juga betul Santai Rabu ni juga pernah dapat Outstanding E-Community Award lah. Okay, Outstanding E-Community Award dalam di UTM pada tahun lepas. Sorry yang slide saya lambat sikit sebab laptop saya ni macam lagging sikit. Tapi saya punya suara ni rasanya sampai dulu. Suara ni sampai, dia punya slide ni macam lagging sikit. Okay, jadi kalau saya boleh tanyakan satu soalan, pernahkah anda menghasilkan video menggunakan AI? Itu soalan yang saya ingin tanyakan lah. Pernah tak anda tuan-tuan dan perempuan menggunakan video untuk menggunakan AI untuk menghasilkan video? Mungkin ada siapa-siapa nak jawab ataupun nak cuba bagi pandangan. Ada tak yang biasa guna AI untuk menghasilkan video? Dan kalau yang biasa guna tu, dia guna platform apa? Itu yang kita nak tahulah. Platform apa yang tuan-tuan dan perempuan gunakan? Mungkin Cik Anas mungkin boleh maklumkan platform apa yang pernah digunakan, dan juga adakah watak ataupun item ataupun karakter dalam video itu adalah watak sendiri ataupun watak yang kita hasilkan maknanya dengan prompt, contohnya kucing melompat ke atau gambar kita. Okey, Puan Nani, Medan Nani belum pernah. Mungkin pernah lah aku, tapi kadang-kadang main-main je kan. Sebab sekarang ni banyak video AI ni dia merata dan dia ada banyak function. Saya ingat lagi tahun lepas ke 2 tahun lepas saya jual satu bengkel, ada Pigverse. Waktu tu lah, sekarang ni mungkin dah tak popular. Kemudian ada Midjourney, apa semua tu saya tak bisa pakai lah. Tapi apa yang menarik dengan Google ni, sebab dia free dan dia Google. Bukanlah nak kata Google ni hebat sangat, tetapi dia meyakinkan sebab dia Google kan. Sebab mungkin dia adalah platform yang terbesar, antara yang terbesar. Intro video Unimap. Okey, mungkin ada pakai apa tu? Intro video Unimap pakai apa? Pakai mungkin AI tertentu lah.
macam jenis AI. Jadi lazimnya bila kita guna AI ni, kita boleh je kita prompt. Kalau dekat Gemini tu, siapa yang pakai Gemini Pro ada, ataupun Canva Pro, Canva Education, ada video clip kan. Jadi kita boleh prompt lah, lelaki di tengah jalan tengah bercakap selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kan. Jadi tapi itu adalah watak yang asing, maksudnya yang keluar di situ adalah watak yang bukan watak kita lah. Mana watak yang random, entah siapa lelaki dia ambil ke apa kan. Mungkin kita boleh letak gambar kita, jadi adalah wajah yang asli tu, wajah yang akan wajah kita kan. Tapi untuk Google Flow ni dia lebih advance, dan saya rasa saya wow juga lah. Saya cerita sikit lah macam mana saya boleh terjumpa dengan, teringat lah nak buat Google Flow ni. Sebab beberapa minggu lepas saya ada buat satu bengkel dengan pihak PDRM. Yang ni bengkel bawah geran lah. Jadi dia melibatkan media sosial. Saya melibat ada satu section dia video. Jadi saya pun teringat nak ajar apa video ni kan. Sebab selalunya saya akan tunjukkan video Google Vids. Tapi Google Vids pun sekarang ni dia dah makin berpindah. Dia dah ada separation Google Vids dengan Google Flow. Jadi saya pun teringat nak try Google Flow tu, best ke tak. Pada mulanya saya nak try untuk storyboard dalam Google Flow. Tapi saya terjumpa satu benda lain, iaitu avatar. Jadi saya pun sebenarnya random lah, sebab saya bukanlah seorang yang penghasil video sangat. Walaupun saya buat video TikTok dan sebagainya, tapi saya bukanlah seorang yang buat video TikTok menggunakan AI. Lazimnya video TikTok saya ni video yang memang saya rakam sendiri lah. Jadi AI ni saya pun memang baru juga. Jadi tak apalah saya share dengan tuan-tuan kan. Okey, jadi kita tengok dulu dari segi kredit. Okey, tuan-tuan boleh tengok ke depan ni. Saya pun saya tunjuk ni awal-awal, tapi tak apalah. Okey, walaupun tanpa free, maknanya tanpa apa-apa subscription, kita dah pun dapat 50 kredit daily. Maknanya dapat, adalah kreditnya, maknanya boleh gunalah untuk free. Dan kalau ada yang AI Plus, yang ni lebih kurang RM20 kot kali dengan berapa kali dengan 4 Google Plus ni lazimnya macam RM20, RM23 macam tu. Dalam dolar kan. 200 dapat 200 kredit. Kalau siapa yang AI Pro yang RM90 sebulan tu, 1,000. Tapi siapa yang Google Education, dia tak bagi. Cuba mungkin Puan Madam Nani ke ataupun yang Unimap ke boleh check yang pakai Google Education, yang ada kementerian punya kan. Cuba check, ataupun cikgu-cikgu ke cuba check dalam Google Flow tu. Nanti saya tunjukkan cara dia. Berapa kredit yang dapat. Saya rasa kredit dia adalah 50. Cubalah check, terutamanya cikgu-cikgu. Sebab saya check akaun saya lah. Akaun universiti, akaun pensyarah. Kalau akaun terima, akaun cikgu, saya rasa akan dapat lebih kurang 50 juga. Dia tak adalah bagi lebih kot saya rasa. Tapi tak apa, boleh check, nanti boleh clarify balik. Kalau mungkin dapat lebih kan. Tapi kalau akaun percuma, 50 boleh lah kan. Boleh lah kita nak guna. Sebut sedikit kan. Yang lain, ultra semua ni kita tak tengok lah. Okay. So Google Flow, ini website dia. Tak apalah, saya dalam slide ni mungkin saya tak tunjuk sangat. Saya masuk terus kan pada Google Flow tu apa. So saya masuk guna akaun, saya ada 3 akaun kat sini. Akaun universiti, akaun universiti, akaun apa tu? Akaun pro peribadi, sebab saya ada juga langgan akaun pro peribadi, dan juga akaun free. Jadi 3 jenis akaun lah. Macam jenis akaun lah. 3 jenis akaun. So sekarang ni tuan-tuan search je Google Flow. Dia akan keluar labsgoogle.com. Jangan klik yang lain, ada yang termasuk laman web yang lain. Ambil yang atas sekali lah. Lazimnya yang atas sekali lah. Google Flow AI Creative Video for Video dan Images ni. Dia boleh create image jugalah. Anyway, walaupun image ni kita tak pakai, selalunya kita pakai Gemini kan, ataupun ChatGPT. Okey, kita masuk. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Dia punya gambar-gambar ni kena pelik-pelik dia. Ada gambar perempuan lah, apa kan. Jadi kalau tak nak tunjuk, tengok bawah lah. Dia ada gambar perempuan. Pelik-pelik kan. Kalau tengok buat bengkel, keluar gambar pelik-pelik ni, bukanlah pelik, tapi macam tak sesuai dengan keadaan kita kan. Okay. Jadi dia akan keluar macam ni. Saya dah ada beberapa yang saya buat. Ada yang jadi, ada yang tak. So tuan-tuan, okay, pastikan login dekat atas ni. Ada wajah tuan-tuan, ada waktu per account tuan-tuan. Saya dah ada account saya kat sini. Lazimnya account kalau ada Google tu, dia akan automatik lah. Kalau tak ada tu boleh login pakai Google. Okay, di sini, okay, saya buka slide, saya takut ada tertinggal. Okay, yang ni antara kelebihan Google Flow ni adalah dia boleh menghasilkan avatar sendiri. Avatar ni apa? Avatar ni adalah watak kita yang dijadikan AI. Gitu.
letak kita yang dijadikan AI. Jadi akaun percuma dapat 50, ni akaun percuma saya. Akaun Pro dapat 1000. Tapi dia ada macam ada macam pelik sikit sebab akaun percuma akan reload 50 setiap hari. Kalau hari ni 50, bukanlah esok 100, bukan macam tu. Tapi kalau hari ni dah guna dia kosong, esok jadi 50 balik. Kalau tak guna tu dia akan tekan 50 lah. Dia tak adalah 50, esok tambah lagi 50, ataupun hari ni pakai tinggal 30, esok tambah lagi dari 80, tak, dia akan cap pada 50 lah. Tapi kalau 50 kali hari-hari kita guna dapat 1000 lebih kan. Jadi kita pun tak faham kenapa dia bagi macam tu kan. Yang AI Pro dapat 1000 je. 1000 setiap hari lah, maknanya setiap hari, maknanya 1000 tu habis lah. Yang saya faham lah. Jadi macam agak pelik kat situ. Itu mungkin saya silap, tapi yang sekarang macam tu lah. Macam pelik. Kalau macam 50 ni kan setiap hari, 30 hari dah 1500 kan. Jadi itulah mungkin ada apa-apa offer sekarang ni yang Google tengah buat. Jadi tak apalah, kita abaikan yang tu. Kita pakai account free ataupun account pro, tak apa mana-mana. Tuan-tuan boleh tengoklah kat atas ni. Nak tengok tu macam mana, kita tunjukkan. Atas ni, kat atas ni. Kita boleh tengok. Ini akaun universiti lah, akaun yang saya. Manage avatar, sebab apa manage? Sebab saya dah buat dah. Jadi kalau akaun baru ni, akaun baru macam ni, kita keluar create avatar lah. Create avatar. Saya tak boleh create avatar sekarang sebab avatar ni dia ambil masa nak create. Mungkin beberapa minit. Tapi kita dah tunjuk cara buat tu. Tapi kalau tuan-tuan tekan create avatar ni. Okay, tuan-tuan create avatar. Okay, dia akan, bila tekan get started ni, dia akan bagi, okay, dia akan ambil kita punya muka, kita punya suara, voice, dan juga story. Story ni mungkin kita punya prompt lah. Okay, jadi kita tekan get started, dia akan tanyalah apa kebenaran, apa semua. Dia akan tanyalah, dia akan scan QR code. Tuan-tuan jangan scan pula, nanti tuan-tuan masuk pada akaun saya pula. Dia kena scan pakai QR code. Yang tuan-tuan nampak QR code tadi, scan pakai phone, dia akan bagi arahan dekat phone untuk buat sesuatu. Jadi dia akan buat macam mana? Okay, arahan dia macam mana? Bila kita scan QR code tu, dia akan create avatar kita. Okay, bila kita tekan get started ni, dia akan imbas QR code. Imbas QR code tu tuan-tuan jangan buat sekarang lah, sebab nanti tuan kena fokus. Sebab bila imbas QR code tu, dia suruh, okay, tengok muka. Kalau tuan-tuan pernah guna Settle, tahu Settle, platform Settle tu bila kita nak verify IC, rasa dia kena buat macam tu kot. Tengok muka lah, ambil gambar muka, toleh kanan, toleh kiri kan. Jadi kalau untuk create avatar ni sama. Dia macam create, tengok, betul dia suruh kita tengok kanan, tengok kiri. Lepas tu kita kena cakap sesuatu lah. Misalnya dia suruh sebut perkataan nombor lah, selalunya nombor 26. Dia suruh cakap lah nombor berapa kan, sebab dia nak rakam suara kita. Jadi lazimnya dekat dalam bengkel, baru-baru ni saya buat bengkel di satu tempat, jadi macam ada yang dapat, ada yang tak dapat kadang-kadang sebab bising. Dalam bengkel kita kan ramai orang kan, jadi ada yang lari keluar, ada yang duduk kat ujung, macam-macam lah untuk rekod avatar tu, sebab dia kena tempat yang sunyi supaya dia dapat capture yang terbaik lah. Okay, Madam Nani ada cakap akaun universiti UiTM 50 kredit, betul. Sama lah, 50 kredit saya kalau cikgu-cikgu boleh check, boleh beritahu lah. Kalau akaun delima dapat berapa. Kita ulang balik masuk dalam Google Flow ni. Tuan-tuan search Google Flow, keluar macam ni. Kalau ada try, kalau dia kena try Google Flow tu, tekan dia try. Kadang-kadang dia ada masuk page yang bukan macam ni, dia akan keluar page yang ada tulis macam Google Flow pricing, apa tu, try Google Flow. Dia tulis bawah tu, try Google Flow. Kat bawah, kat atas ni ada kredit. Berapa kredit yang kata tuan nampak kat atas ni kredit dia. 50 kredit kan. Okey. Sekarang ni kalau kita tekan create avatar tu, dia akan keluar tu lah, dia akan minta kita untuk rakam kita punya saya banyak account. Okey. Kemudian lepas dah berjaya dah, dia akan tulis lah, you have done your avatar, you can close. Yang dekat handphone kita tadi kan, dia suruh kita tutup. Dan kita kata boleh kembali kepada laptop kita. Jadi macam sekarang ni, dalam salah satu akaun saya dah ada lah wajah saya, dia tulis me, avatar. Okey, jadi sekarang ni bila dah klik ni, maknanya wajah saya, pipi kiri kanan, muka saya dah masuk dalam Google Flow tu. Jadi boleh create. Sekali dengan baju yang saya pakai pada hari tu lah, kadang baju biru. Ada yang kadang logo apa yang dia pakai tu kadang terlekat juga. Bila dia ambil gambar tu lekat logo kan. Logo tu pun masuk sekali. Jadi pastikan ambil gambar tu betul-betul lah. Sebab kadang-kadang ada yang ambil sekali dengan perut lah, kan nampak pelik sikit lah. Dia kena ambil muka, dia boleh kata muka lah sebenarnya. Macam saya tu ambil dengan baju sekali. Jadi baju saya warna biru tu pun dia ikut sama. Tak apalah. Boleh tukar juga. Dia boleh juga upload media. Kalau tuan-tuan tengok kat bawah ni, saya tunjuk dalam gambar ni.
upload media. Jadi ada yang tak boleh rakam avatar, dia nak upload media. Contohnya upload gambar sendiri. Kemudian jadikan video. Boleh, tetapi tak sebaik avatar lah. Avatar lebih cantik, lebih betul lah muka kita tu. Kalau gambar tu mungkin CP-CP je, sebab gambar ni dia tak boleh nak capture overall kan. Okay, so kalau saya pergi ke sini, saya pergi ke avatar ni, dia kata tengok use your avatar. Macam saya ni kan, saya dah ada avatar kan. Jadi kita boleh type me and in your prompt and add it on. Macam tu lah, boleh cakap me nak buat apa. Me tu bukan me makanan tu, me saya tu lah. Avatar saya tu nak buat apa. Tuan-tuan pun akan keluar FE juga, me juga. Boleh buat apa sajalah yang tuan-tuan nak. Jadi saya dah buat satu. Okay, saya ada buat satu contoh ni prompt lah. Ini contoh prompt yang saya dah buat lah. Saya warnakan dengan warna lain. Sekejap ni hasil dia. Okay. Tapi kan saya play pun kita tak dengar lah, dengan mungkin laptop saya ni lagging sikit. Jadi okay, ni prompt dia saya warnakan ni. Tuan-tuan mungkin fikir tuan-tuan mungkin tertanya, cantiknya saya punya prompt ni macam nampak macam clear kan, macam terlalu detail kan. Sebenarnya saya gunakan ChatGPT je untuk expand. Janganlah rasa macam powernya saya buat prompt lah, bukan. Saya bagi idea kat ChatGPT yang tolong create the whole spec lah. Jadi kalau tengok ni, create a realistic video, May University lecturer standing in the middle of forest, jalan buat forest, bla 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 bla. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada bengkel hari ini. Use natural voice, clear, bla 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 bla. The video start to be cinematic, apa semua ni lah. Jadi kita gunakan prompt ini. Jadi tuan-tuan jangan risaulah, jangan rasa macam banyaknya aku nak kena tulis. Atau tak tuan-tuan tulis pendek je tapi minta ChatGPT yang kembangkan. Dan sebaiknya cuba prompt dalam bahasa Inggeris. Mungkin dia lebih tepat lah, bukan nak kata bahasa Melayu tak tepat, tapi AI ni dia punya bahasa Inggeris dia lagi power lah daripada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu juga kadang-kadang ada perkataan yang mungkin tak sama dengan bahasa Inggeris. Sebab mungkin ada beberapa perkataan tu bahasa Inggeris ada gambaran yang AI lebih faham. Okey. Jadi mungkin pakai bahasa Inggeris mungkin lah, tapi nak cuba bahasa Melayu pun boleh. Nanti tuan-tuan boleh bandingkan lah. Okey. Tapi ayat boleh bahasa Melayu lah. Terima kasih saya ucapkan bla 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 ni kan. Okey, hasilnya keluarlah satu video. Ini video saya. Muka saya ni bukan saya rakam, memang muka saya dapat dalam berapa saat ni? 8 saat tu. Okay, saya try play, saya tak tahu tuan-tuan nampak ke tak sebab saya pakai ni kan. Kita tengok, kita play sekejap. Mana dia? Kat sini kot. Saya try beberapa kali ni. Bila saya buat tu, tuan-tuan nampak kat sini ada yang keluar gambar perempuan. Sebab saya lupa nak tekan ni, keluar gambar perempuan. Saya tak ada kena-mengena dengan saya. Ataupun ada keluar image. Kadang tuan-tuan kena hati-hati bila tuan-tuan create nanti. Tuan-tuan kena hati-hati. Ada yang banyak kali cuba semua tak keluar gambar. Rupanya keluar gambar. Saya pun mengatakan, kenapa tak keluar? Tengok dia keluar image. Jadi tuan-tuan kena hati-hati lah. Jadi dia keluar satu gambar. Video macam ni lah. Tapi tak ada suara lah. Kita tak boleh suara. Tapi dia cakap tu okey. Suara memang lebih kurang suara saya. Tapi dia adalah typo sikit. Dia terulang perkataan kan. Tapi tu tak apalah. Sebab ini trial biasa-biasa saja. Trial yang kita main-main je. Tapi tuan-tuan tengok memang muka dan juga suara tu memang muka saya lah. Walaupun memanglah tak perfect. Tak sama lah macam muka sebiji. Kadang-kadang adalah nampak error sikit ke. Sengit dan sebagainya kan. Tapi still dia boleh capture you and dia boleh bawa you untuk bercakap sebagai satu watak. Jadi kita boleh prompt apa saja untuk bercakap. Selamat datang ke kursus ke, selamat datang ke universiti kita ke apa ke, selamat datang ke sekolah kita ke apa, boleh cuba buat benda tu. Okey. Jadi yang itu yang saya dah buat, tapi sekarang ni saya nak cuba buat satu yang lain pula. Satu video lah tambahan. Dia nak video tu insya-Allah saya rasa tak lama. Jadi kita cuba tengok. Okey. Kita cuba satu video. Sebab itu saja nak tunjuk. Yang itu je. Dia punya avatar tu itu je. Jadi saya dah create avatar. Jadi saya kata nak buat prompt. Okey. Masuk dalam ChatGPT ya. Prompt untuk saya all dia jadi caps lock. Masuk dalam ChatGPT. Sekejap. Create a prompt. Saya bahasa Inggeris saya taklah power sangat tapi takut nanti typo ke apa, minta maaf. Create a prompt for a male lecturer saying hari ini kita akan belajar tentang pemisinan mampan untuk kelestarian masa hadapan. Ini subjek yang saya ajar lah, iaitu kelestarian
background, industry with green practices. Ni macam green practices ni maknanya benda-benda hijau lah. Kita semula ada ni macam-macam lah, such as good waste management, renewable energy and so on. Okay, contoh okay, ni idea saya tau. Prompt for Google Flow to create a video. Kita faham kenapa saya buat macam ni? Sebab saya tak tahu nak tulis sangat. Jadi saya minta ChatGPT yang tolong kembangkan idea saya. Ni idea kasar saya lah. Idea kasar saya, prompt to Google Flow video, mail lecturer, saya mail lah, me lah. Sekejap lagi kita akan start me. Hari ini akan belajar tentang pemesinan, background, industry with bla 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 bla. Okay. So kita masuk dalam ChatGPT. Tengok apa ChatGPT kata lah. Kita masuk ChatGPT mana? Ni ChatGPT. Okay. Create a prompt for Google apa semua ni. So dia akan create lah satu prompt yang panjang. Kita dah faham lah sekarang ni kenapa saya pakai ChatGPT dulu. Sebab nak kembangkan idea tu. Sebab bila ChatGPT dia tahulah apa sikit prompt video ni, sebab kita bukan orang video. Jadi bukan orang video ni, kita mungkin akan tertinggal macam beberapa bahagian-bahagian yang penting untuk video. Mungkin cinematic, angle ke apa benda kan. Jadi kita minta ChatGPT yang buat senang. Biar ChatGPT yang buatkan kan. Jadi insyaAllah dia akan lebih lengkap lah. Cuma saya punya line ni agak slow sikit lah untuk ni. Sekejap saya tukar. Saya pakai saya punya tablet ni, apa saya punya hotspot. Sekejap saya cuba tukar pakai rumah saya sekejap. Boleh kot. Nak tukar dia bagi jawapan. Okey, kejap tengah tinggi. Okey. Create sekali dah bagi dah. Kata nampak ke depan ni. Panjang dia bagi. Okey, itu kita copy dah panjang ni. Saya copy tak dalam slide dulu. Untuk mungkin reference kat sini. Okay, tak apa. Okay, ni kat sini ya. Tak apa, ni untuk reference saja. So, kita pergi ke kita punya tadi, Google Flow saya. So, saya create, patah balik, saya buat new project. Okay, new project. Jadi, ada projek-projek yang tak jadi, tak buat pun. Kita tekan je. Okay, sekarang ni kat bawah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan first time guna, dia akan on agent ni tau. So, tuan-tuan off agent ni. Dan tuan-tuan kena tengok kat tepi ni. Kat tepi ni boleh pilih. Ramai yang bila first time pakai, ni saya bagi sikit beritahu siap lah. Dia akan tekan image ni by default. Jadi kalau tak keluar video dia keluar image. Tekan banyak-banyak kali tengok habis lah kredit. Sebab tekan banyak sangat kan. Tak jadi kan. Jadi kita ambil video. Saya ambil okay, 1 kali 2 kali ni sekali dah lah. Maksudnya bila hasilkan video tu berapa kali dia muncul. Berapa video yang dia buat. Kalau 2 kali dia kena 2 video lah. Okay, video A dan video B. Dan terpulang kepada kita nak pilih yang mana yang kita suka lah. Tapi buat rugi lah kan. Jadi saya pun tak nak, saya buat satu je lah. Saya ambil landscape, bentuk melintang, ingredient dengan frame, tak apa, saya ambil ingredient ni. Saya ambil 10 kredit. Kita tak nampak tak? 10 saat ni berapa kredit dia pakai? Generating will use 15 kredit. 15 kredit kalau 10 video 10 saat. Kalau video 8 saat, 12. Kalau video 6 saat, 10. Video 4 saat, 7. Maksudnya kalau 10 saat 15 kredit, tuan-tuan ada 50, tuan-tuan boleh buat 30 saat lah. 10 kali 3 kan, betul tak? Untuk satu hari kan, 50 kredit maksimum. Kalau 15 kali 3 pun 45 lah. Dari baki 5 tu, kira burn lah. Minta esok pula lah pakai kan. Lepas esok dia akan renew boleh 50. Esok tu maksudnya kalau tuan-tuan pakai sekarang, bukan 12 tengah malam ni. Yang saya faham dia 24 jam. Maknanya 8, kalau sekarang pukul 9.30, 9.30 esok lah dia akan renew balik. Okay. Apa kita cuba? Kita cuba masukkan, okay, kita tambah avatar dulu. Me. Kita tambah me kat situ. So, kita kena add me kan, kita tambah add me. Okay. Okay, ada keluar me kan, kita nampak ada keluar me kan. Okay. Me ni lah yang kita akan cakap. Kita akan pilih me ni. Kita try mana ni. Okay. Me says. Jadi he says ni akan jadi me lah. Okay, me says. Ternampak tak? Kalau saya tak tahu nampak dalam skrin ke tak. Tapi sekarang ni, create LSD video, saya tambah, saya ambil kat video ni, me says. Maksudnya saya lah, akan cakap hari ini adalah akhir belajar apa semua ni kan. Nak selamat kita bumi kat atas jugalah. Saya pun takut dia ambil bawah je kan. Kita tak apalah, me apa semua kan. Jadi video 10 saat kita terus cakap run tengok. Okay, saya pun tak tahu apa akan jadi. Apa kedengaran bunyi macam mana saya tak tahu.
I'm not sure how long will take. Mungkin tak lama sebab masa kita buat bengkel pun kadang-kadang ambil masa mungkin 1 ke 2 minit saja, tapi bergantung pada internet juga. Tak apa, kita biarkan dulu. Dah siapkan dulu. Queue, okey, dia tulis queue. Jadi mungkin ikut server lah, kadang-kadang malam ni ada orang buat ke apa, dia ada queue. Sebab saya difahamkan ada juga AI lain yang ambil masa kadang sehari nak buat, yang kalau panjang-panjang kan. Jadi bergantung pada jenis AI lah dan kualiti. Kalau siapa yang lama, yang betul-betul lama tu mungkin ambil masa lama untuk dihasilkan kan. Okay, pesanan yang lain, okay, ini kita bincangkan dulu lah sebelum kita tunggu video yang ada tu. Soal etika lah. Tuan-tuan pernah terfikir kalau, sebab ramai yang tanya, tak bahaya ke sebab kita masukkan wajah kita, kemudian dia guna untuk, maknanya macam seolah-olah kita pun tak tahulah mana gambar kita pergi kan. Jawapan saya pun tak tahu etika. Tapi kalau ikutkan privacy policy untuk Google, terutamanya kalau yang pakai Google Education ataupun Google yang kementerian yang institution punya, memang Google ada maklumkan dia orang takkan guna untuk content learning. Maknanya bila kita pakai Gemini tu, apa yang kita type tu dia takkan guna untuk learning. Learning ni bukan maksudnya bocorkan rasa kita. Tetapi learning ni maksudnya bila hari tu contohnya kita search pasal perlis kan. Jadi maklumat tu akan digunakan oleh AI untuk learn. Oh, perlis ni ada apa dan sebagainya. Tapi kalau pakai account institution saya difahamkan AI takkan guna. Google takkan guna. Yang saya faham lah. Tetapi untuk Google Flow saya tak pasti. Namun kalau siapa yang risau juga, saya fikir mudah je sebab sekarang ni memang dunia yang gambar kita pun orang boleh buat macam-macam lah. Tanpa disedari. Dan kalau kita tengok yang AI yang sekarang ni, tuan-tuan pergi ke ChatGPT, tuan-tuan try lah tukar gambar tuan-tuan jadi apa-apa. Dia memang boleh tukar. Jadi saya bukan nak kata lah bila kita buat gambar pun mungkin boleh jadi benda tu jadi macam kita mungkin pakai kan. Kita mungkin pakai apa tu macam tak sangat kalau labuh dan sebagainya kan. Tapi bila tukar tu jadi feed, jadi macam badan sasar dan sebagainya kan. Jadi benda tu membahaya lah kan untuk sekarang ni tu bukannya tu memang general AI kan. Jadi untuk etika ataupun soal risau tak risau ni saya rasa macam kalau betul-betul orang nak buat kita apa-apa, anything can happen lah. Sebab sekarang ni Google yang own benda ni. Jadi kita macam Google suatu company yang besar dan company yang diyakini, jadi saya rasa okey lah. Kalau yang ni syarikat ABC ke apa, kita pun takut sebab kita tahu siapa di belakang ni kan. Google, sebabkan dia besar, kita menganggap dia mungkin okey, tak adalah dia nak guna untuk buat apa-apa kan. Okey, itu yang pertama, etika tuan-tuan boleh decide lah. Sebab saya tahu bila dalam bengkel pun saya cakap, siapa yang tak nak buat tak apa. Mungkin ada yang terrisau atau skeptikal, kita tak nak paksa lah. Kita tak nak paksa. Sebab Google Flow ni kita boleh create ikut watak lain. Maknanya buat video tapi watak mungkin bukan watak kita. Boleh je. Tapi malam ni kita nak tengok lebih daripada watak kita lah. Kredit, ini saya katakan tadi, kalau free akan refresh daily dapat 50. Tapi macam saya katalah, bukan 50 tu bertambah lah, kita tak kaya lah. Kita seminggu tak buka di 300 lebih kan. Tak. Dia akan cap 50 lah. Kalau hari ni tuan-tuan ada lebih 5, malam esok akan jadi 50 juga, bukan 55 Itu tuan-tuan kena faham. Kalau plus, sebab semalam saya pergi bengkel, ada orang yang ada account plus, dia dapat 200 kredit. Saya pro, saya dapat. Saya yang satu lagi account tu saya dapat pro. Pro account, jadi dapat 1000 kredit. Okey. Tuan-tuan nak tengok pro account lah. Ini pro account saya. Mana pro account yang ni kot. Saya ada banyak account kat sini. Dia pro account yang ini. Yang ni pro account. Dia 1000. Nampak dia 1000 kredit. Dia mungkin tak tahulah, mungkin ada kelebihan, mungkin dia tak perlu queue, mungkin dia punya image generation lagi bagus dan sebagainya. Yang tu boleh kita tengok lah, kita tengok beza lah. Dan satu lagi, ketika prompt, sila simak jika buat image atau video. Itu tentu kena simak dulu. Sebab by default, dia memang akan buat image. Jadi siapa yang macam saya lah, boleh-boleh buat, dia cakap, keluar asal keluar image. Tak keluar video, rupanya kita turn on image. By default, Google Flow memang akan lock kepada image. Jadi tuan-tuan off agent tu, kat tepi tu, kita buat sekali lagi. Kalau tengok tadi, dah siap belum yang video tadi. Kalau new project kat sini, kalau tuan-tuan tengok, okay, kat bawah ni, okay, dia akan ada kat tepi ni, high macam apa semua ni. Kat sini, sekejap. Okay, bila pangkah ni, dia akan keluar agent ni, tuan-tuan off agent ni, pilih kat sini. By default, kalau saya tak sedar, saya akan rasa ni, ingatkan ni video, rupanya ni image. Jadi kita off, kita pergi sini, tukar kepada video. Yang tu banyak lah, bila kita buat bengkel, ramai yang tersangkut, rupanya dia terbuat image, dia bukan buat video. Kita tengok video kita dah siap belum? Mana video kita ni hilang. Oh, dah siap dah, okey. Sama juga saya berbaju biru.
Kita tak nak saya dengar. Eh? Tak dengar pula. Saya tak boleh buka. Kalau tak dengar pula suara dia. Patutnya dia ada suara ni, tapi mungkin saya tak. Sebab saya tengah ni, saya kena mungkin kena download ke apa. Tapi dia boleh download lah. Saya rasa ada suara ni, tapi disebabkan saya duduk bercakap dengan Tantan ni, sebab ada dua ni. Jadi saya terpaksa, sekejap. Mungkin dia jadi confused sikit. Saya buka, tak dengar sekejap. Kena klik video direct. Kita akan Okey, dah ada. pemesinan mampan untuk pelestarian masa hadapan. Okey. Hari ini Dia jadi gemar sebab saya ada dua device kat sini. Dia jadi gemar. Tapi tuan-tuan boleh dengar kan? Saya rasa tuan-tuan boleh dengar lah. Walaupun dia gemar sikit, lepas saya play, sekejap. Saya nak kena play. Sekejap. Saya nak kena off. Saya buka kat sini, sekejap. Tak tahu tuan-tuan dengar ke tak? Tak tahu tuan-tuan dengar ke tak? Sebab saya pakai dua device ni, dia macam agak pening sikit. Tapi dia tercakap banyak dua kali, macam terrepeat. Biasalah benda tu mungkin ada error, tapi kita boleh buat dia. Tapi dia boleh jadi macam intro kita punya teaching ke ataupun apa-apa lah. Sebab memang muka tu ialah memang ada orang, kita tengok orang tahu lah AI nampak macam bersih semacamnya kan. Tapi at least memang kalau orang sekali imbas tu orang nampak lah macam kita. So kita boleh buat untuk video teaching pasal tahu dalam ni banyak yang pendidik kan. Jadi boleh lah intro kepada, mungkin ada yang buat SIM, Self Instructional Module, maknanya macam pembelajaran yang berasaskan orang tengok video ke semua kan. Jadi boleh lah gunakan benda-benda ni. Okay. Jadi itu dah sebenarnya saja nak tunjuk. Jadi dalam Google Flow ni ada, okay, saya dah buat tu, dia akan tolak 15. Jadi tinggal 35 lah yang saya buat dan tuan-tuan tadi tak lama pun kan. Saya rasa dalam 4 ke 5 minit saja dah siap. So tuan-tuan boleh cuba, tapi kena buat avatar dulu lah. Avatar ni tuan-tuan kena duduk jauh daripada anak ke, daripada orang lain, sebab dia kalau ada gangguan dia akan fail lah. Dia akan minta buat balik dan sebagainya. Ada juga yang error, saya pun tak pasti. Kadang-kadang bila klik jadi error, mungkin tuan-tuan boleh cuba waktu lain ataupun tukar browser ke, tukar apa-apa ke, mungkin repeat another time lah. Alright, Google Flow itu saja. Yang lain kalau nak buat pun dia boleh buat. You can create any form of video jugalah. Kalau tak nak ada watak kita pun, kita boleh create lah scenes ke ataupun karakter ni macam-macam jenis lah. Ada macam-macam jenis yang kita boleh create. So anything you can create lah. So it's amazing because it's free dan kualitinya agak bagus. Maybe tak tahulah, mungkin lusa Google akan minta bayar. Siapa yang ada pro mungkin ada kelebihan. Tapi yang free mungkin tak dapat dah. I don't know. Maybe that will happen. Lah. Tapi for now it's still free. Okay. Saya rasa tu saja kot untuk Google Flow. Kalau ni kita nak fokus avatar saja. Tuan-tuan boleh cuba explore. And maybe boleh ada, bila kita buat ni ramai orang nak share kat WhatsApp status dan sebagainya. Bila buat menegak juga macam TikTok tu kan. Sebab kalau tuan-tuan tengok kat bawah ni, kalau tuan-tuan tengok kat ni projek ni, kat bawah ni dia ada portrait juga. Portrait dan juga landscape. Kebanyakan kita buat landscape nampak besar sikit. Tapi kalau nak pakai untuk TikTok ataupun untuk WhatsApp status ke apa benda ke, mungkin boleh pakai ni lah. Dia ada 9:16 lah, 9:16. Tadi saya buat 16:9 lah. Menegak ataupun melintang. Boleh je. Jadi kalau sama nak guna untuk TikTok, boleh lah. Kumpulan nak buat background starting apa-apa kan. Boleh lah 10 saat kan. Ataupun 8 saat. Okey, untuk tu saja untuk hari ni. Tak lama sangat sebab tak ada nak buat video banyak-banyak, takut nanti kredit. Kredit pun tak ni kan. Okey, untuk minggu ni tuan-tuan dan puan, kita ada satu lagi sesi nanti pada 22 Julai. 2 minggu lagi. Yang ini saya hari tu tak sempat nak explore lebih apps dalam Canva. Jadi kita akan cuba explore section apps dalam Canva. Tuan-tuan tahu dalam Canva dia ada apps. Saya tunjuk sikit dalam teaser untuk 2 minggu lagi. Tuan-tuan masuk Canva. Di Canva kan, Canva free ke, Canva education ke, Canva pro ke, kat tepi ni ada apps. Jadi kita akan explore sebab app ni ada banyak.
Jadi mungkin satu benda yang menarik lah, mungkin tuan-tuan ada juga nak share. Ada banyak sangat benda-benda yang tak tahu. Saya pun tak tahu apa yang menarik, apa yang tak menarik. Jadi kita akan tengoklah 2 minggu lagi dalam sesi Santai Rabu. Tak lama pun, 30 ke 40 minit saja. Percuma, tak ada apa-apa komitmen. Sebab tu nama dia Santai Rabu. Saya pun buat benda ni adalah lebih kepada untuk sharing, networking. Mungkin ada kawan-kawan baru yang kenal kita. Dalam masa yang sama juga, kita boleh praktis lah. Bagi saya, bila saya mengajar tuan-tuan ni, saya pun akan ingat dengan lebih mendalam lah. Memudahkan saya untuk ajar orang lain juga. Jadi itu saja, saya serahkan balik kepada Cik Fendi daripada EduVan. Silakan Cik Fendi kalau ada apa-apa final. Okey, yang ini adalah kita punya TikTok. Walaupun mungkin TikTok ni banyak Z quiz, tetapi tuan-tuan bolehlah tengok ada subjek yang lain. Saya pun berazam untuk memajukan TikTok ni, tapi masih lagi dan di tahap yang awal lah. Okey. Jadi apa-apa pun terima kasih banyak. Ada juga YouTube, ada juga video-video lama kat dalam EduVan lah sebagai pengenali kita. Itu saja. Silakan Cik Fendi untuk teruskan agenda kalau ada lagi sikit. Adakah Cik Fendi? Daripada EduVan, kalau ada apa-apa lagi nak ni. Silakan Cik Fendi. Kalau ada apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja kot. Okey, video tu ada yang tanya kan? Kita apa? Kalau ada soalan boleh tanyalah. Memang 8 saat. Dia 8, 10, Mediana ni dia ada 10, 8 saat dengan 6 dengan 4 tadi. 6 ke tadi? 4, 8, 10. Maksimum 10 lah, maksimum 10. Nani boleh cuba lah. Kalau Nani boleh cuba. Okay, silakan Cik Fendi. Baik Doktor. So jadi kalau tak ada apa-apa lagi, saya cumanya nak promote sikit lah berkenaan dengan bengkel kita yang akan dianjurkan pada 27 hari bulan ni. So bengkel tersebut merupakan bengkel convertkan kita punya quiz, set of quiz kepada dalam bentuk game. So kita akan pakai apa? Kita akan pakai Canva dan akan pakai Canva AI. So daripada quiz, dia akan jadi dalam bentuk game lah. So macam mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak pada skrin awal tadi, ada beberapa jenis game yang kita boleh buat guna Canva AI tersebut. Lepas tu kita akan jadikan dia dalam bentuk game. So ada treasure hunt, ada drop, macam kita boleh letaklah drag and drop dan sebagainya lah. So untuk kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, kita akan iklankan dalam grup nanti dalam komuniti pendidik moden. So tuan-tuan dan puan-puan tekan link dan boleh daftar insya-Allah. So kalau tak ada apa-apa lagi untuk malam ni, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan juga kepada semua peserta yang sudi luangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa ada lagi minggu hadapan, tajuk dia nanti saya akan ulang semula hebahan. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul lah sikit, dia bukan minggu depan, 2 minggu lagi, 22 bulan. 22 ya, sorry doktor, lagi 2 minggu insyaAllah. Okay, baik, alright, okay. Okay, terima kasih semua. Sama-sama, thank you semua. Tutup lah.